Dalam dunia yang sejuk membeku, terdapat haiwan-haiwan luar biasa yang hidup pada zaman air batu akhir. Mari kita lihat siapa mereka. Harimau bertaring lengkung hidup pada akhir zaman air batu, sekitar 10 hingga 12,000 tahun lalu. Ia pemburu paling digeruni dengan taring panjang melengkung. Haiwan ini kini telah pupus dan tiada keturunan moden yang tinggal. Mammoth berbulu menjelajah kawasan padang ais Eurasia dan Amerika Utara. Badannya dilitupi bulu tebal dan gading melengkung. Walaupun pupus, gajah moden ialah saudara evolusinya yang paling rapat. Sloth gergasi hidup di kawasan hutan sejuk Amerika Selatan. Tingginya 3 kali ganda manusia dewasa. Ia telah pupus, namun sloth moden ialah keturunan kecil yang masih kekal sehingga hari ini. Badak berbulu hidup di dataran rumput Eurasia semasa zaman ais. Dengan bulu tebal dan tanduk panjang berais, ia sangat lasak menghadapi suhu beku. Spesies ini juga telah pupus tanpa keturunan moden. Aurochs ialah lembu liar gergasi yang hidup dari zaman air batu hingga awal zaman tamadun manusia. Ia telah pupus pada kurun ke-17, namun meninggalkan evolusi keturunan iaitu lembu peliharaan yang kita kenali hari ini. Elk gergasi terkenal dengan tanduk raksasa yang boleh mencapai 3 meter. Ia hidup di kawasan padang rumput sejuk Eurasia. Haiwan ini telah pupus, tetapi rusa-rusa besar hari ini ialah evolusi kumpulan yang sama. Serigala dayuh hidup semasa penghujung zaman air batu di Amerika Utara. Lebih besar dan lebih kuat daripada serigala moden, namun ia pupus selepas perubahan iklim. Serigala kelabu hari ini ialah keturunan jauh dalam keluarga yang sama. Singa gua merupakan pemangsa besar Eropah dan Rusia semasa zaman air batu. Tidak memiliki surai seperti singa Afrika, ia lebih berotot dan tahan sejuk. Spesies ini pupus sepenuhnya dan tiada keturunan moden yang tinggal. Bison steppe hidup dalam kumpulan besar di padang ais Eurasia dan Amerika Utara. Ia berbulu tebal dan berbahu besar. Bison moden di Amerika ialah keturunan evolusi yang masih meneruskan legasinya. Camelids ialah unta berbulu tebal dari Amerika Utara yang hidup semasa zaman air batu akhir. Walaupun pupus, unta moden di Asia Barat dan Afrika merupakan keturunan evolusi dalam keluarga yang sama. Tiger antelope dengan hidung pelik berbentuk belalai pendek hidup di padang steppe sejuk Eurasia sejak zaman air batu. Ia masih wujud hari ini, tetapi sangat terancam dan hanya ditemui di beberapa kawasan terhad. Dunia zaman air batu akhir penuh misteri dan kejutan. Jika ini bahagian kecil sahaja yang pernah wujud, bayangkan berapa banyak lagi kisah menarik yang masih menunggu untuk kita terokai.